Kalau tuan-puan orang kaya, saya kena cakap terus terang, tuan-puan jangan tertipu dengan dividen. Tahun 2024, KWSP beri pulangan dividen sekitar 6.30%. ASB pula 5.75%. Lepas tu ramai tepuk tangan. Tapi kalau orang kaya, mereka tidak meraihkan nombor yang bertambah. Mereka akan kira apa lagi tinggal selepas nombor itu diperah oleh sistem. Mari kita cuba buang ilusi ni dan kita kira berapa keuntungan bersih yang kita dapat. Dividen KWSP 6.30% pada tahun 2024. Itu belum tolak zakat lagi 2.5%. Lepas tu tuan-puan pula tolaklah kesan inflasi 2 hingga 3% setahun. Akhirnya apa yang benar-benar bertambah? Hampir kosong penambahan. Orang kaya yang sebenar mereka tidak terikat dan tidak bergantung sepenuhnya dengan sistem. Sekarang cuba kita lihat pada emas. Emas memang dia tak bagi dividen, tetapi emas dia menjaga nilai. Dalam tempoh 20 tahun ke belakang secara purata emas naik 10% setahun. Tapi tahun lepas dunia bergolak. Emas naik sekitar 50% dalam tempoh 12 bulan. Ini bukan spekulasi tuan-puan. Ini sebab sistem kewangan hilang kepercayaan. Lepas itu kalau kita baca berita bank-bank pusat sekarang sedang giat menambah rizal emas mereka, bukan tambah wang kertas. Sebab itu orang kaya sebenarnya mereka menabur emas bukan sebab nak menunjuk, tapi sebab nak jaga nilai kekayaan. Kalau tuan-puan rasa diri tuan-puan kaya, emas ini bukan sekadar pilihan, tetapi ia keperluan. Bukan semua harta perlu tuan-puan tukar kepada emas, tak. Tetapi cukup untuk memastikan bila sistem goyah, kekayaan tuan-puan masih lagi berdiri. Jika tuan-puan ada modal yang besar seperti RM100,000 ke atas, boleh grab item 100 gram gold bar ini, ataupun tuan-puan tambah lagi sekitar RM54,000, tuan-puan boleh grab 250 gram emas. 1 kilo emas di hadapan saya ni nilai sekarang sekitar RM618,000. Ambil peluang dapatkan 1 kilo bar ini dan tuan-puan akan mendapat hadiah 5 gram percuma daripada syarikat emas Public Gold.